dalam perasaan saya. Kebi merah delmen, khayala ata hai. Okey, menghayalkan diri engkau. Hayal, itu nama dia kebi. Kebi mere delmen, khayala ata hai. Keje hai tujhko banaya gaya hai mere liye. Nak sambung kat Zoom? Tak payahlah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih yang berusaha Ustazah Asma Harun, yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Tengku Fazli bin Tengku Yahya, pada Ustaz Hazmi bin Hanifah, kepada semua kaki tangan Yayasan Al-Hijrah dan perkampungan Al-Hijrah, ahli-ahlinya, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tuan-tuan, dapat kita berkumpul pada 17 Ramadan ini, dan kita ucap tahniah kepada semua Ustazah Asma, pada suaminya Ustaz Tengku dan Ustaz Nazmi, Ustaz Hazmi, dan tim yang telah pun berjaya, ya, saya pegang tak apa, okey, membuatkan dalam baru 15% ya pembangunan yang berada di tanah seluas lebih daripada 40 ekar ni, mudah-mudahan berjaya, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok dia punya apa, video montaj tadi tu pun, ada 5 tunjang utama tu kat Zoom. Ini kumang-kumang tak kurang 100 juta. Kurang 100 juta tuan-tuan, tak boleh buat tau. Dengan hotelnya, dengan tahfiznya, ladangnya, okay, ternakan kolam lah, taman tema pun ada, stadium pun ada. Hoi, pas ni main bola kita. Bagus ya, alhamdulillah, insya-Allah. Jadi ustazah pun muda lagi, ustaz pun muda lagi, boleh buat. Saya ni dah tua bangka, dia tak boleh buat lah. Kita tumpang seronok lah, tumpang doa jadilah. Baik, hari ini kita melihat daripada surah Al-Baqarah ayat 185. Adik-adik tahfiz boleh baca? Syahrul Ramadan boleh baca? Okey, mai Zul, mai sini Zul, Zul Arifin, mai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتؤملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Terima kasih. Nama apa? Muhammad Ammar. Asal dari Jalan Negeri Sembilan, di mana? Seremban. Oh, bila duduk Muhammad Ammar? Berapa juzuk dah? 27. Baru 7. Ingat 27, terkejut saya. Sila duduk. Duduk Ammar. Siapa nak buat menantu boleh lah. Baik, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan ini bulan yang diturunkan di dalamnya akan Al-Quran. Syahru maknanya bulan. Bulan ni, nah, Ustaz Madi, bulan ni banyak. Ada bulan yang di langit, nama dia Qamar. Tu bulan hak di langit tu, hak duk mengambang sekarang ni. Dah turun dah lah. Nama dia apa Kak Som? Qamar.
Bulan sekarang bulan apa? Bulan Ramadan. Tu nama dia Syahru. Jangan bila tengok bulan di langit, oh Syahru. Hei, tak ha. Yang tu nama dia Qamar. Syahru ni apa? Bulan kalender. Syahru Muharram, lagi Syahru Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Itu nama dia apa? Yang di langit Qamar. Yang bila kita nak tengok puasa bila, raya bila, nama dia hilal. Anak bulan. Anak bulan nama dia hilal. Bulan di langit nama dia Qamar. Bulan kalender nama dia Syahru. Bulan kalender nama dia bulan di langit Qamar. Anak bulan alhamdulillah. Ni kompor makan kismis ni. Sekali aja dah faham dah Allah Kak Som. Hebat Kak Som. Kismis potan makan ni, cerdik ni, kuat ingatan ni. Okey. Kak Som, bulan di langit apa? Ha? Qamar. Baik saja try. Silap aku duduk depan kenal dah. Duduk balik tiang selamat aku ni. Okey. Dia bukan macam orang Melayu kita, bulan semua. Bulan semua. Hai, sekarang bulan apa? Bulan. Bahasa Arab dia lain. Bahasa Arab bintang kadang-kadang najmun. Kadang-kadang kawakib. Kadang-kadang al-buruj. Tapi bintang. Najmi bintang yang lain. Kawakib bintang yang lain. Al-buruj bintang yang lain. Orang Melayu kita bintang-bintang lah. Dapat pingat pun bintang juga. 5 star pun bintang juga. Arab tak? Kalau al-buruj maknanya bintang yang ada gugusan. Bintang yang ada kubu. Sebab itu dipanggil al-burj. Sebab kubu ni di atas. Macam tempat tuan-tuan adalah perkampungan hijrah ni atas bukit. Nama dia apa? Burj. Atas. Maknanya kita duduk di jalan tu, kena tengok mendongak di atas. Mendongak di atas tu, pada tempat yang di atas tu nama dia apa? Buruj. Sebab tu di Dubai tu ada satu bangunan nama dia Burj Khalifa. Buruj Al-Khalifa. Tempat di atas, mendongak di atas tu. Maka Allah panggil bintang yang bergugus-gugus, nama dia apa? Buruj. Wassama. Lagi sekali. Dan demi langit yang ada gugusan bintang-bintang. Kenapa dipanggil buruj? Sebab di situ ada kubu. Ulama-ulama kata dia ada kubu para malaikat yang menjadi tentera Allah. Bila Allah arah, dia akan turun. Maka dia dipanggil buruj. Ada juga yang dipanggil najm. Wan najm iza bintang. Ada yang bintang yang berkelip-kelip. Al-kawakib. Macam-macam. Jadi Al-Quran ni Kak Som, yang kita baca ni, satu benda perkataannya banyak. Satu perkataan tapi bendanya banyak. Ini kehebatan Al-Quran. Sebab tu kita ni tak habis-habis mentadabur Al-Quran. Tuan-tuan tak akan habis mentadabur Al-Quran. Daripada perkataan syahru, bulan, dia jadi merebak banyak perkataan. Macam kita orang Melayu kita ni, bulan satu tu. Bulan, awal bulan. Hai, senyum nampak? Biasalah awal bulan. Hai, serabut nampak? Biasalah hujung bulan. Hai, diam nampak? Biasalah datang bulan. Menung je. Menung laki dia, bukan isteri dia Suzati, laki dia Suzati. Bulan tak habis-habis tuan. Baik, daripada perkataan syahru tu maknanya bulan. Daripada bulan yang kita duk tengok ni, bulan Ramadan apa semua ni, sebab itu dia datangnya perkataan ishtihar. Ishtihar tu perkataan yang berasal daripada bulan. Syahru ishtihar. Maka sebab itu bila kita ni nak tengok puasa, nak tengok raya, orang akan mengisytiharkan nampak atau tidak nampak anak bulan. Perkataan tu nama dia apa? Ishtihar. Berasal dari perkataan syahru. Boleh faham? Okey. Baik. Yang kedua, syahru, bulan. Ramadan, bulan Ramadan. Ramadan itu apa? Satu-satunya bulan yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran.
Bulan lain Allah sebut tapi dia tak sebut nama. Allah sebut bulan haram, Allah sebut 12 bulan, tapi Allah tak sebut nama. Satu-satunya bulan yang Allah Ta'ala sebut nama secara spesifik ialah Ramadan. Apa makna Ramadan? Macam-macam makna Ramadan. Ada yang sebut armad, armada nama dia. Apa dia armad? Menangkap api. Tangkap buang, tangkap buang, tangkap buang. Itu dipanggil apa? Armad. Orang Arab panggil dia. Sebab apa? Sebab bulan Ramadan ialah dosa-dosa kita ditangkap, dihapuskan, ditangkap, dihapuskan, ditangkap, dibakar. Habis. Maka dia dipanggil Ramadan, armad. Ada juga perkataan Ramadan itu ialah ramad bil asl, iaitu mengasah dua pisau, mengasah pisau di dua batu. Batu tengah-tengah dua, pisau di tengah-tengah, maka diasah. Kerana orang Arab suka berperang selepas daripada bulan Ramadan. Bulan Ramadan dia orang stop sekejap, bulan Syawal dia orang stop perang balik. Maka perbuatan mengasah perang pedang tadi dipanggil sebagai Ramadan bil asl, mengasah pedang pada dua batu. Okey, yang ketiga Ramadan itu maknanya terik, membakar. Terik. Sebab apa? Dalam bulan Ramadan perut orang yang puasa dia rasa perit, dia rasa dahaga, dia rasa penat, dia rasa letih. Ini asal daripada perkataan Ramadan. Tetapi ulama-ulama kita ni dia rajin. Yang itu asal daripada orang Arab, dia bubuh nama perkataan Ramadan. Tapi orang Melayu kita ni dia rajin. Dia kata Ramadan itu Ra tu maknanya rahmat. Mim tu maknanya maghfirah, keampunan. Dad itu maknanya dhamin, jaminan. A itu maknanya aman. Nun itu maknanya nurun. Jadi maka jadilah Ramadan. Ra rahmat, mim maghfirah, keampunan, dhamin jaminan daripada Allah, aman minan nar, aman daripada neraka, nun nurum minallah, cahaya daripada Allah. Maka membentuk kalimah yang dipanggil apa? Ramadan. Ramadan bulan yang keberapa? Cuba nyanyi tengok. Muharram. Kuat sikit tak dengar. Ustaz kan puasa agak sama-sama. 1, 2 mula. Yang ke berapa? Yang ke-9. Jenuh kira orang alhamdulillah baru dapat 11 Zul. Nama apa? 11 Zul Arifin nama apa? Ha? Rosyamno? Suhan. Oh, Suhaib Ar-Rumi. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Bulan Ramadan, bulan yang ke-9. Berapa kali perkataan disebut di dalam Al-Quran perkataan as-siyam, kutiba alaikumus-siyam? 9 kali. Perkataan siyam tu Kak Sum disebut 9 kali Kak Sum. Kutiba alaikumus-siyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Siyam berapa kali? 9. Ramadan bulan ke berapa? 9. Boleh faham? Perkataan saum juga membawa maksud puasa. Siyam maknanya puasa. Saum puasa juga. Nampak seksa agak Zoom. Badan tegak ke sana, kepala tengok sini. No. Menguhuh no. Tak. Badan menghadap ke dinding, kepala gitu. Saya balik rumah gitu balik. Baik Kak Zoom menghadap direct sini Kak Zoom, senang. Pusing badan tu. Taklah teruk. Tu macam kak baju putih hitam tu. Tu betul tu. Macam kak naik atas kursi ni. Kak main duduk depan ni kak. Duduk straight depan ni. Main pusing sini. Saya lagi lengah. Nampak. Badan ke lain, muka ke menghadap ke lain. Oh, pening tu. Baik, ulang balik. As-siyam berapa kali? 9 kali. Apa makna siyam? Puasa. Satu lagi makna puasa apa? Saum. Apa beza siyam dengan saum?
Apa beza? Dua-dua makna sama, puasa. Nawaitu saum ghadin. Ustaz, boleh tak saya niat nawaitu siyam ghadin? Besok kita niat puasa, nawaitu siyam ghadin. Kita tak guna saum ghadin. Apa beza saum dengan siyam? Dia tengok Al-Quran. Perkataan saum Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 26. Okey, surah Maryam ayat 26 Allah sebut sekali saum. Inni nazartu lirrahmani sauma. Maryam, fakuli washrabi wa qarri aina. Kalau ada orang kutuk kamu, kalau ada orang hentang kamu, kalau ada orang bully cyber kamu, makanlah, minumlah dan tenangkan hatimu. Kalau mereka tu banyak soal pada kamu, kamu kata apa? Inni nazartu lirrahmani sauma. Kamu cakap, sesungguhnya aku hari ni puasa, aku tak nak cakap dengan korang. Okey, 9 kali disebut oleh Allah dalam Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang ke-9. Bila kita puasa, apa yang kita kena jaga? 9 anggota. 9 anggota. Kuih apa? Konflik. Dia lapar ni, konflik pun dia rasa teringin, rasa nak rampas daripada dia, tuan-tuan. Baik, ulang balik. Ada 9 anggota kita kena jaga. Nombor 2 mata, 2 mata, 2 telinga, 2 tangan, 2 kaki, 1 kemaluan. Jadi berapa? 9. Itu siam. Kemuncak kepada 9 tadi ada 1 lagi yang kena jaga. Yang direct Allah sebut dalam Quran Maryam 26. Apa dia? Mulut. Boleh faham? 1 dalam surah Maryam ayat 26 Allah Ta'ala sebut secara langsung. Maryam, kamu cakap, sesungguhnya hari ni aku puasa, aku tak nak cakap. Maka kemuncak daripada puasa kita ni, tuan-tuan, jaga lidah. Sebab orang banyak rosak puasa sebab apa? Lidah. Pasal lidah. Maka 1 surah Maryam 26 nama dia mulut, campur dengan 9 lagi anggota, maka 10 anggota ni kena jaga bila datangnya Ramadan. Apa dia? Puasa. Itulah dipanggil saum. Saum lebih besar daripada siam tadi. Saum merangkumi apa yang kena jaga. Kemuncak dia ialah dipanggil saum. Sebab tu bila kita puasa, kita niat sahaja aku berpuasa, nama dia nawaitu sauma. Kita tak niat nawaitu siam. Pasal apa? Saum lebih besar daripada saum, daripada siam. Kemuncak dia. Saum lebih besar daripada siam. Boleh faham tak nak? Tadi dia nak faham lah Ustaz. Ustaz duk cerita kemuncak-kemuncak langsung tak faham Ustaz. Boleh faham tak Zum? Boleh. Baik, insya-Allah. Baik, bulan Ramadan ini, Syahrul Ramadan, istimewa. Kalau ayat 183 Al-Baqarah cerita tentang wajib puasa dalam bulan Ramadan. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amal sambung. La'allakum tattaqun. Ayaman ma'dudat. Kemudian Allah lupa lah pula masalah tu. Aku pula silap bagi tahu nama kat dia. Celaka betul. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum sambung maridan au ala safarin. Baik, ayyaman ma'dudat 184 surah Al-Baqarah. Ayyaman ma'dudat, beberapa hari yang ditentukan. Dalam 183 Kak Som, cuba tengok nah. Kutiba alaikumusiyam ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada Allah sebut bila nak puasa? Tak ada. Orang yang beriman diwajibkan kamu puasa. Bila? Dia tak sebut.
Datang 184 ayyaman ma'dudat, di dalam beberapa hari yang ditentukan. Berapa hari? Tak sebut. Dia tak sebut, Allah tak sebut. Berapa hari yang ditentukan? Tak sebut juga. Habis tu bilanya? Bilanya, harinya bila? Ayat 185 yang kita tengah baca sekarang ini. Syahrul Ramadan, baru tahu diwajibkan puasa beberapa hari yang ditentukan ialah berlaku di dalam bulan Ramadan. Sebab tu kita kalau nak tengok Quran kena tengok banyak ayat. Sebab dia bersambung, dia berkait, dia bersambung, dia berkait. Jangan tengok satu saja. Tengok satu jenuh. Al-Quran ni semua kena pakai. Kalau kita kata, aku nak ikut pada Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam, saya nak ikut Quran, bagus. Bila nak puasa tu makcik? Dalam ayat tadi tak ada apa pun tarikh puasa. Tak nampak pun tarikh puasa, tak ada pun bila nak puasa, tak ada. Ayat 2 pun dia tak cerita bila nak start. Dia mari ayat 185, ayat yang ketiga. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka kamu ni bila saksi ya, nampak je bulan, anak bulan, maka hendaklah kamu berpuasa. Rupanya nak tengok puasa, kena tengok anak bulan. Jadi Allah terangkan terus dia. Jadi sebab tu saya kata pada tuan-tuan, kita ni bila tadabbur Quran seronok. Seronok. Bulan Ramadan ni kalau boleh tadabbur lah banyak-banyak. Macam yayasan kita buat, perkampungan kita buat. Tadarus tu bagus. Tadarus tu maknanya apa Kak Som? Tadarus maknanya belajar. Belajar. Dia bukan baca. Baca tu tilawah. Tu baca. Tadabbur lain, tadarus lain. Tadarus ni bukan seorang baca, yang lain main handphone. Mana aja tadarus. Dah juzuk berapa dah? Dah 3 kali khatam. Bapak 3 kali khatam lah. Rupanya memanglah dia ni 1 juzuk, yang ni 1 juzuk, yang ni 1 juzuk, 30 orang dah sekali khatam. Itu bukan khatam, tu hentam. Oh, dia ambil 30 orang, grup tadarus Al-Hijrah. Seorang 1 juzuk, juzuk 2, juzuk 3, juzuk 4. Engkau pakai kau punya, aku baca aku juzuk engkau. 30 orang dah khatam. Wadduha walaili iza saja sabbih, dah khatam dah. Itu bukan khatam, tu hentam. Tadarus maknanya belajar. Seorang baca, yang 4-5 orang semak. Itu tadarus. Bukan seorang baca, yang lain duk WhatsApp, siap main TikTok lagi, Shopee lagi, beg kuning. Dia seorang baca, orang lain tengah baca Quran, dia pula duk tengok Kak Cik Iyah mola-mola. Sudah ni parah juga ni. Duk tengok mola-mola hari ni Cik Ayah nak ajak buat acak buah untuk buka puasa bulan Ramadan. Mola-mola. Sudah. Tadarus tu maknanya seorang baca, yang lain semak. Belajar pula, tak masuklah salah satunya tadabbur. Yang kita sekarang ni tadabbur ni bukan tafsir. Tafsir lain. Tafsir cerita asbabun nuzul dia, tafsir cerita sebab dia, ayat ni berkait dengan siapa, cerita apa ni, tu tafsir. Yang kita sekarang ni tadabbur, ambil satu-satu. Syahrul tu apa? Ramadan tu apa? Kaji. Baik, di dalam bulan Ramadan itu ada banyak keistimewaan. Kalau ayat 183, 184 Allah cerita bab puasa, 185 Allah cerita bahawa dalam bulan Ramadan ini allazi unzila fihil Quran, di dalamnya itu yang diturunkan Al-Quran. Allazi, yang Syahrul Ramadan allazi, yang unzila fihi, yang diturunkan di dalamnya, fihi Al-Quran, diturunkan di dalamnya Al-Quran. Baik. Maka ayat ini kita refer pula kepada surah Inna Anzalna, surah Al-Qadar. Adik-adik tahfiz, 1, 2 mula. Bismillah.
Mai sini. Ni siapa nama? Nama apa? Danish. Mai Danish. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Danish orang mana Danish? Orang Pahang. Bahagian mana? Rompin duduk. Oh, Rompin duduk. Ya, siapa yang tidur Ustaz akan panggil lagi lah. Nah, tadi Ustaz nampak ada yang tidur lena tu. Jadi berhati-hatilah, insya-Allah. Jadi akak-akak yang mana tidur ya, kameraman akan fokus nantilah. Yang mana dia unit media perkampungan hijrah. Selalunya gitulah, siapa yang tidur tu kita fokus. Ya, yang faham, tak faham sudah. Baik, hari ni apa? Hari ni 17 Ramadan. Orang kita sambut nuzul. Nuzul apa makna? Diturunkan. Nazala yanzilu, turun. Turun. Di dalam Al-Quran, perkataan turun ada beberapa jenis Allah Ta'ala guna. Yang pertama, turun. Inna anzalna wa nunazzilu. Ini perkataan nazala. Allah gunakan inna anzalna. Kadang-kadang Allah guna perkataan wa nunazzilu minal Quran. Allah turun. Wa anzala minas sama, anzal. Semua perkataan tu ialah nazala. Satu lagi perkataan turun, Allah tak guna perkataan nazala. Allah guna perkataan ihbit. Pening pada akak no. Banyak dah. Tak apa, pelan-pelan. Nazala maknanya turun. Tuan-tuan, bangunan kita ni tinggi. Nama dia apa? Nazala. Turun. Turun. Nama dia turun. Ada satu lagi perkataan Allah gunakan turun, tapi bukan nazala. Turun dalam kemuliaan, nama dia turun. Okey. Turun yang membawa kemuliaan, keberkatan. Wa anzala minas samaa'i ma'a. Kami turunkan daripada langit air. Bagus tak? Okey, kemudian diturunkan sakinah. Diturunkan ketenangan. Turun. Besi, besi pun Allah Ta'ala kata diturunkan ke bumi. Daripada langit itu akan besi. Besi. Sebab tu saya kadang-kadang saya seronok kan. Suka pun ada, seronok pun ada. Kita kalau minum madu lebah, jangan kacau madu tu dengan sudu besi tau. Dia punya power madu tu hilang. Lepas tu kena kacau dengan apa? Sudu plastik. Siapa cakap? Mana-mana. Dalam Quran ada surah besi. Al-Hadid. Ada tak surah besi? Ada surah besi. Besi tu ada manfaat. Bangunan ni dibina dengan besi. Tak ada besi runtuh habis. Sudah ada surah plastik. Dijemput saudara Amar untuk bacakan Al-Quran daripada surah Al-Plastik. Tobat lahum tak ada. Tiba-tiba hari ni ada orang kata plastik lagi bagus daripada besi. Mana ada hari ni orang pakai duk buang satu plastik sekarang. Tapi besi sebab buang. Siapa buang besi? Tak ada siapa buang besi. Orang kutip lagi besi. Nah, jadi jangan duk kata tu, jangan minum madu pakai besi, nanti hilang power dia. Pakai plastik. Pandailah kau cakap. Baik. Jadi perkataan yang baik-baik Allah gunakan turun, nazala. Al-Quran diturunkan, hujan diturunkan, ketenangan diturunkan, besi diturunkan. Perkataan yang baik-baik ini Allah gunakan apa? Yanzilu, anzalna. Ada perkataan jahat diturunkan, tak elok. Turun tapi tak elok. Surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ayat 15. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Nampak? Ihbit, kata Allah, turun. Dalam bahasa tuan-tuan berambus. Boleh faham?
Allah halau iblis daripada syurga, turun, Allah gunakan perkataan bit. Sambung adik-adik, bitu Misra. Sudah. Itunya aku malas duduk depan. Baik, jadi Allah gunakan perkataan ihbit maknanya tak elok. Turun dalam bentuk tak elok. Nazala, turun dalam bentuk kemuliaan. Al-Quran ni mulia, maka Allah gunakan perkataan unzila fihi Quran. Oh, hebat. Adik-adik besok dah habis 30 juzuk, belajar tadabbur Quran. Seronoknya belajar tadabbur Al-Quran. Okey, sekarang 17 Ramadan. Nama dia apa? Nuzul Al-Quran. Tadi anak-anak kita baca surah Al-Qadar. Dalam surah Al-Qadr, Allah Ta'ala kata diturunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar berlaku bila Nabi sebut? 10 malam yang terakhir. Al-Quran turun malam Al-Qadar. Hari ini kenapa 17 Ramadan pula sambut nuzul Quran? Penin Ustaz. Kata Quran turun Lailatul Qadar. Sekarang 17 Ramadan. Bila masa Lailatul Qadar ni? Penin. Tu yang malas dengar ceramah tu. Bila awak tak dengar, lagi awak pening. Al-Quran itu melalui dua fasa penurunan. Satu turun sekaligus, satu turun sedikit-sedikit. Turun sekaligus nama dia inzali. Aduh, banyaknya kena ingat pagi ni, ya Allah. Orang datang nak dengar aje. Kak Zong, bulan di langit nama apa? Oh, Masya Allah ya. Tu yang aku malas duduk depan tu. Lain kali kalau Ustaz Alin datang, aku tak nak duduk depan dah. Orang nak dengar je, tanya-tanya lah pula menyampah aku. Saya tanya tu supaya tak ngantuk puasa ni. Baik, turun sekaligus nama dia apa? Inzali. Turun daripada mana? Lauh Mahfuz. Turun ke Baitul Izzah, nama dia Inzali. Bila dia turun? Malam Al-Qadar. Bila? Ulama-ulama kata, ulama-ulama kata 60 dah kat sungguh. Tua dah. Latah saya pun. Kat sungguh umur berapa? Berapa? 60 sebaya lah kita. Saya 65. Baik. Daripada Lauh Mahfuz turun ke Baitul Izzah 30 juzuk sekaligus. Itulah yang turun pada malam Al-Qadar. Ulama sepakat, ada yang berpendapat mengatakan bahawa 24 Ramadan. Turun daripada Lauh Mahfuz pergi ke Baitul Izzah pada malam Al-Qadar. Itu turunnya inzali. 30 juzuk sekaligus malaikat awak turun. Duduk di situ, jaga. Daripada Baitul Izzah turun kat Gua Hira, Nabi Muhammad mula-mula dapat Iqra. Kuat-kuat sikit. Turunnya pada 17 Ramadan, hari yang kita sambut hari ini. Jadi yang kita sambut hari ini ialah daripada Baitul Izzah turun kepada Nabi Muhammad pada 17 Ramadan. Jadi taklah timbul masalah apa engkau lah tak nak mengaji bodoh. Suruh datang tak nak datang. Kemudian blur. Okey, boleh faham Kak Nak? Boleh faham ya? Mula-mula turun daripada Lauh Mahfuz pergi ke Baitul Izzah, nama dia apa? Inzali. Daripada Baitul Izzah turun kat Nabi Muhammad, nama dia apa? Sudah. Tanzili. Tadi saya tak sebut. Dia tak sebut, dia tanya kita, mana aku tahu. Turun sekaligus, nama dia apa? Inzali. Turun sikit-sikit dekat Nabi, nama dia apa? Tanzili. Berapa lama turun? 23 tahun. Hampir 23 tahun.
maka lengkaplah Al-Quran diturunkan sikit. Unzila fihil Quran. Baik. Maka kata Allah, apa dia Al-Quran itu? Hudal linnas, menjadi petunjuk kepada manusia. Huda maknanya petunjuk. Setengah bahasa huda maknanya ialah Tuhan. Setengah bahasa. Dalam dunia ni kan beribu-ribu bahasa. Man. Ada yang jawab, ya saya ustaz, nama dia Osman. Maka kita panggil dia Man, dia menjawab. Tapi bahasa Urdu, man lain, perasaan. Meraman, perasaan saya. Okay, कभी मेरा दिल में ख्याल आता है. Okay, कभी kadang-kadang dalam perasaan saya, कभी मेरा दिल में ख्याल आता है. Okay, menghayalkan diri engkau. Hayal, itu nama dia कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये है तुझको बनाया गया है मेरे लिए. Nak sambung Kak Som? Tak payahlah Ustaz. Faham Kak Som maksud dia apa? Saya pun tak faham. Kebih merah delmen, kadang-kadang timbul dalam perasaan saya. Man, perasaan saya. Boleh faham bahasa Urdu? Man, apa makna? Perasaan. Kalau man bahasa Arab, siapa? Kalau man bahasa orang putih, man. Dia pelak sikit, man. Jantan pula. Baik, jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut huda dalam ayat ni petunjuk. Dalam bahasa Urdu, huda maksudnya Tuhan. Huda. Itu nama dia huda. Sebab tu bila ada seorang pemimpin dulu, zaman dulu, yang kepala botak pakai baju, tak pakai baju, dia kena tembak. Dia buat puasa, mogok lapar, dia tak makan, dia mogok lapar. Datang orang tembak dia. Bila dia kena tembak, depan orang ramai dia sebut huda. Tuhan. Dia minta nyawa daripada Tuhan. Dia gunakan perkataan apa? Huda. Baik, jadi perkataan huda dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut hudal linnas, memberi petunjuk kepada manusia. Dia tak sebut petunjuk pada orang beriman, dia tak kata kepada orang yang Islam. Allah Ta'ala kata petunjuk kepada orang yang dipanggil manusia. Hudal linnas, petunjuk pada manusia. Kalau nak selamat hidup dalam dunia ikut Quran. Tak ikut Quran, lingkup engkau. Engkau lawan Quran, lingkup engkau. Baik. Jadi sekarang ni tuan-tuan, perkampungan Al-Hijrah ni, Hijrah Village ni, apa asas dia? Asas dia ialah Quran. Kita nak membentuk manusia, maka bentuklah menggunakan Al-Quran. Nak mengubah manusia, mentransform manusia, gunakan Al-Quran. Sebab Al-Quran itu bila dia turun saja, dia ubah semua. Dia bawa kebaikan. Baik. Al-Quran turun malam ke siang? Al-Quran turun malam ke siang? Malam. Malam tu jadi apa? Lailatul Qadar. Bersamaan 1000 bulan. Bukan 1000 malam. 1000 malam yang tu. 1000 malam yang tu. Hak duk melari tu. 1001 malam. Binti Salabiyah. Yang tu 1000 je. 1000 malam. 1000 bulan. Bayangkan Al-Quran tu turun pada satu malam. Malam tu jadi apa? Lailatul Qadar. Siapa yang buat ibadat pada malam tu macam beribadat 83 tahun. Subhanallah. Hebat benar. Al-Quran itu turunnya di mana? Mekah. Mekah jadi apa? Sampai sekarang Mekah kota suci, siapa yang pergi buat ibadat di sana 100,000 kali ganda. Tiap-tiap hari kita kena pergi, tiap-tiap tahun buat haji, buat umrah.
Tak ada je sunyi Kaabah. Al-Quran tu turun pada siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jadi apa? Jadi penghulu segala Nabi. Al-Quran tu turunnya bila? Bulan Ramadan. Ramadan jadi apa? Penghulu segala bulan. Masya Allah. Dia ubah Madinah. Bila Quran turun di Madinah, apa jadi Madinah? Dia jadi Madinah. Dulu Yathrib, kota yang kotor, kota yang tak elok. Bila Quran turun jadi bersih. Yathrib nama dia, tukar jadi nama Madinah. Sebab tu kalau nak ubah manusia, ubahlah dengan Quran. Azin, ubah dengan Quran. Kalau kita belajar Quran, kita akan jadi lembut hati. Orang yang belajar Quran ni, dia lembut hati dia. Adik-adik ni hafal Quran. Kalau adik-adik ni kasar, maknanya belum masuk lagi Quran dalam jiwa. Sayyidina Umar bengis, tapi dia dengar Toha, terus jadi Islam. Sayyidina Umar tu garang bila dia dengar perkataan Toha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Dia jadi sahabat Nabi, sampailah masuk syurga, kompom masuk syurga. Sayyidina Umar tu orang yang hebat sebelum Islam. Bila dia masuk Islam, lagi hebat dengan Quran. Sayyidina Umar tu kalau dia lalu satu lorong, setan pun lalu lorong yang sama, setan mengelak. Sebab Umar lalu, takut setan pada Umar. Agak-agak kita kalau lalu satu lorong bertemu dengan setan, setan kata apa? Agak-agak lah tuan-tuan, dia kata apa? Dia pula ada geng setan. Relax, dia geng kita. Jangan takut. Setan pula warning kau ada. Jangan takut, dia pun sama macam kita harap. Allah tu nama dia Quran. Hari ni manusia nak bagi baik manusia, dia guna apa? Bila nak jadi? Quran tak nak bagi jadi. Nak ubah masyarakat tak guna Quran. Nak ubah bandaraya tak jadi Quran. Nak ubah sistem tak guna Quran. Bila nak berubah? Akak-akak kalau nak mengubah suami jadi baik, suruh baca Quran. Ni akak je baca. Suami main TikTok. Parah ni. Jadi akak-akak bulan Ramadan ni lah bulan turun Quran. Akak-akak sebelum tidur baca satu ayat, suami satu ayat. Bang, malam ni bang kita baca satu ayat. Abang satu ayat, saya satu ayat. Seronok kan? Dua-dua atas katil. Duduk atas lantai. Dua-dua bawah katil. Yasin baca. Ni yang duk baca seorang. Tu macam mana? Cuba tanya, suami kita panah baran, suami kita tak semayang, suami kita ni kedekut, suami kita ni tak boleh bawa berbincang, ustaz. Cuba akak tanya, berapa kali dia baca Quran? Anak kita melawan kita, anak kita tak hormat kita, anak kita ni degil keras kepala, ustaz. Cuba tanya, berapa kali dia baca Quran? Baca Al-Quran itu menjadikan lembut hati, huda. Okey ustaz, yang kata petunjuk Quran tu daripada mana ke mana ustaz? Segala-galanya dalam Quran, baik nama surah, baik perkataan, baik ayat, baik huruf, semuanya itu adalah petunjuk. Semua ni isi kandungan Quran ni semua petunjuk. Ustaz, saya ada infak pada Yayasan Al-Hijrah. Adalah, tapi taklah banyak, tapi ada lah. Soalan, bila saya cerita yang saya sedekah ustaz tu, ikhlas ke tak ikhlas ustaz? Oh, kalau gitu kena rujuk dalam Quran. Quran menceritakan ikhlas tak ikhlas. Adik-adik, surah Al-Ikhlas. Bismillah. Itu nama surah apa? Al-Ikhlas. Ada ikhlas? Qul huwallahu ahad. Ada? Tak ada. Allahus samad. Ada? Lam yalid wa lam yulad. Ada ikhlas? Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada perkataan ikhlas? Tak ada. Itulah ikhlas.
Itulah ikhlas. Allah gambarkan dalam surah Al-Ikhlas. Tak boleh cerita, tak boleh nampak, tak boleh tunjuk, tapi dalam dia ada keikhlasan. Jadi kalau kita sedekah kapek, tulislah dekat bawah kapek tu, wakaf daripada Ustaz Kazim. Ikhlas dia ada apa? Ada ke pergi semayang dekat pusat Islam Yayasan Hijrah tu? Ada cantik tak kapek dia? Sedap tak sujud? Saya bagi tu. Ikhlas apa kau? Ayah, ya, ni cikgu minta derma. Untuk apa tu? Jogaton. Kan minggu lepas dah buat dah. Minggu lepas maraton. Sekarang jogaton ayah. Bulan depan walkathon. Bapak dia kata lagi 2 bulan syaitan. Bapak nak derma tak apa untuk walkathon, jogaton ni pak? Nah, ambil RM1. Tulis nama bapak ke? Hamba Allah. Bila Ustazah Rokiah pula minta, ayah nak buat majlis nuzul Quran, ayah nak bagi tak duit? Ambil RM50. Hamba Allah ke ayah? Nama ayah lah. Nama ayah. Oh, RM1 hamba Allah, RM50 nama betul. Ini parah ni tuan-tuan. Boleh faham? Quran bagi jawapan. Ikhlas tu apa? Sebab tu kena rujuk Quran. Saya bila tengok perkampungan kita ni, 40 ekor ni gila tuan-tuan. Maksud saya gila ni bukan gila otak tak ada. Gila kalau nak besarkan ini, Allah, komang 100 juta kompom lah. Tengok pula dengan stadium lah apalah. Esok silat-silat lapangan terbang buat sini tuan ni. Yang tu bohong lah. Allahu Akbar. Dia perlukan apa? Dia perlukan apa? Duit. Dia perlukan apa? Duit. Duit datang daripada mana? Ekonomi. Larat nak minta derma. Muka tuan-tuan kat derma pun kat som, kat nak, kat tipah tertipu lah banyaknya. Larat nak infak pada tuan-tuan saja. Lalah besok tuan-tuan tak datang. Malas aku datang, infak, malas aku datang. Sebab tu saya sokong, saya suka bila Ustazah tunjuk tadi apa yang mereka buat untuk menjana ekonomi. Salah satunya ialah penternakan. Di mana ayat penternakan dalam Quran? Dalam Quran ada surah namanya Al-Baqarah, surah lembu betina. Kalaulah lembu tu bodoh, Allah tak bubuh nama dalam Quran surah lembu. Itulah nama dia tadabbur. Kenapa Allah letak surah nama dia surah lembu? Kenapa tak letak Al-Fatihah Muhammad? Kenapa? Al-Fatihah Al-Baqarah. Bebo nama Adam. Al-Fatihah Adam. Mana ada surah Adam? Tapi Allah letak surah nombor 2, surah lembu. Kajilah kenapa Allah letak surah lembu. Besarnya manfaat dia. Saya letak sekolah saya Al-Barakah, bukan Al-Baqarah. Majlis dengan sukacitanya menjemput Al-Fadhil Datuk Ustaz Kazim Ilyas dari Pusat Pendidikan Al-Baqarah. Saya tengok dah tuan. Bila masa pula aku mendidik lembu. Pusat Pendidikan Al-Baqarah dengan confident je pengurusi majlis tuan. Pusat Pendidikan Al-Barakah. Al-Barakah tu apa? Berkembang, bertambah tu nama dia apa? Al-Barakah. Al-Baqarah lembu betina. Okey. Dulu seekor lembu harga dia 1,500. Sekarang harga lembu 8,000, 7,000. Paling gemuk 8,000. Kuru kering 6,000. Yang kita jentik telinga dia pun rebak, yang tu 4,500 dah. Tinggal tulang saja, siapa nak korban?
Harga lembu kat Som, dia tak akan jatuh kat Som. Harga lembu akan meningkat. Daripada lembu, dagingnya, kulitnya, tulangnya, semua bermanfaat. Termasuklah taiknya. Taik lembu pun bermanfaat. Yang tuan-tuan buat baja sayur tu, baja taik lembu. Yang duk tanam sawi tu, sebelum mereka tanam sawi kat Som, mereka ambil taik lembu tu kat Som, mereka gaul dengan tanah tu, baru bubuh sawi. Kita pula beli sawi di pasar, tak basuh-basuh, terus masuk dalam peti air. Bawah dia tu pula agar-agar, atas tu pula sawi, buka tutup, jatuh dia, jatuh. Sedap lah taik lembu di atas kau. Basuh dulu kat Som. Ni yang kata lembu ni, saya ni duk buka puasa di rumah sehari 17 Ramadan ni, sehari je buka puasa di rumah. Kerja dia berjalan tak habis-habis. Kerja saya tahu saya tak larat nak telan. Nasi mamak, nasi kandar, nasi kandar, nasi mamak. Asyik sahur je nasi kandar, asyik nasi kandar je sahur. Allah, lalas sekali saya bawa serunding daging, nasi putih. Macam mana aku nak bagi nasi ni panas? Saya beli pula rice cooker, masuk balik nak hotel tu, tu hangatkan nasi semalaman tuan. Kalau saya rajin, saya beli beras, masak beras lah hotel, lantak lah korang. Sekali lagi aku nak makan dengan serunding daging. Berapa lama serunding daging tahan? Selagi tuan-tuan simpan dengan baik, tak usik dengan tangan, bertahun boleh tahan. Bayangkan daripada daging dapat manfaat apa? Okey. Allah. Malam ni, petang ni, pukul 7 saya live dekat Astro, pukul 7 petang sampai pukul 8. Besok saya dekat Kementerian Luar Negeri Putrajaya. Malam besok pukul 7 Astro lagi. Hari Khamis di sekolah saya, pukul 11 di UniKL, pukul 3 RTM Perak, 5 petang dekat syarikat PA tu, malam jadi imam tarawih. Letih tuan. Puasa 5 hari setempat, 5 tempat satu hari. Hari Jumaat pagi di sekolah saya, pukul 11 rakaman takbir raya. Petang dekat Teluk Intan, malam Kuala Lumpur. Hari Sabtu naik kapal terbang pergi Kota Kinabalu. Ceramah di Kota Kinabalu. Hari Ahad Labuan, ceramah di Labuan pula. Hari Isnin balik ke KL pula Astro. Bila tuan-tuan duduk rumah, jawapan dia tak ada. Lepas tu akak-akak ni dapat buka puasa dengan suami seronok. Anak cucu saya, isteri saya tak ada nak buka puasa hotel lah, buffet lah, renti lah. Tak ada masa langsung. Tadi isteri saya kok tahu apa mimpi dia, saya pun tak tahu. Pukul 8 kok, abang makan ubat dah? Makan dah tadi sahur. Sahur tak? Sahur. Lauk apa? Lauk tu. Rupanya ada lauk tu. No? Lauk apa? Lauk tu. Lauk apa? Lauk tu. Subhanallah. Sebab tu ada orang mai ajak saya menikah. Dia kata, Ustaz, jomlah ni kahwin tak apalah kau, saya. Umur 66 Okey, tak payahlah kau. Sebab saya umur 66 ke Ustaz tolak dah. Sebab saya sibuk, bohong. Kalau kahwin memang tak jumpa. Nak dapat ilmu, jadi anak murid saya, bukan jadi isteri saya. Pilih balik kak. Bukan sebab saya tua pada Ustaz, tak. Sebab tak ada masa, bohong. Pergi balik. Isteri saya sendiri pun saya tak tengok. Tapi kalau 26 insya-Allah. Kita ejah lah kan, macam mana. Susun jadual balik ke apa kan insya-Allah. Kalau 66 tak susul lah, nyemak ya. Baik. Lembu ni, okey, dalam Malaysia ni dalam Malaysia ada 24,000 masjid dan surau.
6,000 masjid, 18,000 surau. 24,000. Kalaulah satu masjid, surau, buat 10 ekor lembu, kita memerlukan 240,000 ekor lembu. Darab dengan 6,000 Kak Som, 240,000 ekor, darab dengan 6,000. Kah masuk jalan? 240,000 darab RM6,000. Bilion. Bukan juta lah, bilion. Sebab tu kalau saya jadi Ustaz Tengku, saya tak buat pondok ni. 40 ekor ni belah lembu. Bila dah dapat bilion, baru buat pondok. Bila dah bilion, baru buat stadium, buat tu tema, taman tema, jalan. Hanya dengan lembu saja. Yayasan Al-Hijrah pembekal lembu kepada semua masjid dan surau di Malaysia. Kalaulah seekor lembu Yayasan Al-Hijrah untung RM1,000, darat dengan 240,000 ekor, ada berapa? 240 juta dia dapat. Tak payah kutip duit kat Zoom dah. Tak payah tulis infak lah. Tak payah lah. Mai, semua dah siap. Ni hanya dengan lembu. Tetapi ditekan dalam pemikiran kita, lembu itu bodoh. Bodoh macam lembu. Dah diset dalam minda kita. Bodoh macam lembu. Lembu dicocok hidung. Apa kau ingat aku ni lembu ke? Padahal Allah sebut lembu dalam Quran. Tuh, kalau saya jadi ustaz, Tengku dengan Ustazah Asma, nama yang besar ni Ustazah Asma ni di Malaysia ni. Saya buat lembu tenusu. Jual susu lembu. Satu susu lembu tu tuan-tuan, seluruh dunia punya bisnes susu lembu $1 trilion Amerika. Susu lembu dek. Nah, Rosyamno. Nanti habis tahfiz bela lembu. Agak-agak akak nak tak Rosyamno ni bela lembu minang anak akak? Tak nak. Kamu kerja apa datang minang anak makcik? Saya bela lembu makcik. Bela lembu? Terlentang pakcik tu. Ada masa depan ke? Ada masa depan kau cakap. Dia ada 100 ekor lembu. Darat dengan 6,000. 100 ekor darat dengan 6,000. Duk ada berapa ratus ribu tu? 600,000. Cuba tanya makcik, pakcik, abang kita yang kerja, yang tunggu gaji bulan tu. Cocok duit, keluar duit. Cocok duit, keluar duit. Cuba tengok slip dia. Baki berapa? RM68 suku. Tapi pakai tie. Adik kita Rosyamno ni tak payah pakai tie. Pakai kasut James Bond dia, kasut boot dia, pakai topi satu, jadi jaga lembu saya. 600,000 dalam tangan dia. Agak-agak nak menikah, jual 2 ekor lembu. Selesai masalah. 2 ekor buat hantaran, 1 ekor buat kenduri. Hantaran dengan lembu Ustaz? Ya. Mana hantaran kau Din? Tu 2 ekor lembu. Oh, menang bajik tu. Akhirnya bila orang Melayu tak nak bela lembu, tak nak bela susu, lembu-lembu susu, Australia yang bela, New Zealand yang bela, Dutch lady yang bela. Tuan-tuan nanti kalau senang-senang pergi ke Selama, Perak, tuan-tuan nampak belah kanan satu ladang susu lembu yang sangat besar. Gila punya besar tuan-tuan. Oh, sayang, orang Melayu kata, itu anak engkau bagi minum susu lembu. Itu yang bodoh macam lembu. Bodoh punya orang. Kamu lah bodoh. Susu lembu lah bagus. Itulah anak engkau bagi minum susu lembu tu jadi bodoh. Habis tu umur dia dah 4 tahun, takkan nak bagi susu mak. Wa fisaluhu fi amain, susu ibu untuk 2 tahun je. 3 tahun, 4 tahun. Ni besar-besar ni. Zul Arifin ni, Ahmad. Mak dia datang, mak nak susu. Ni buka tuduh mak halkah. Bapak dia kata, bapak pun nak juga. Kata bapak, ni parah ni tuan-tuan.
Ada masa susu ibu, ada masa susu lah. Bahalul betul. Tak nak minum susu lembu nanti jadi bodoh. Lah bodoh. Allah jadikan susu tu untuk kita, minuman untuk kita. Dalam Quran sebut. Orang kita disek minda berapa lama dah. Tu jadi bodoh tu minum susu lembu. Susu lembu, kepala otak hang. Dalam Quran sebut. Saya dengan orang bodoh ni, saya sebut bodoh tak ni. Quran kata minum susu lembu tu ada. Dijadikan susu minuman dia untuk kita. Susu kambing ke, susu lembu ke, susu unta ke. Baik. Mai pahaman kita tu yang bodoh nak tu minum susu lembu. 2 tahun susu ibu, lepas tu kau carilah susu lain. Jangan susu kucing sudah. Ni kejarnya kucing, oyen lah. Lari dah oyen-oyen, bukan nak kecil pula. Tuan-tuan, lepas ni minta Ustaz Tengku dengan Ustazah Asmah ni tuan-tuan, pergi belah elok-elok. Jadi pembekal lembu ya dek. Kulit ni, tuan-tuan tengok kereta tuan-tuan di belakang kita ni. Kereta kita semua sarung kulit, leather seat. Sebuah kereta dia memerlukan 5 ekor lembu untuk buat leather seat. Sebuah kereta tu 5 ekor lembu punya kulit untuk siapkan sebuah kereta punya cushion dia. Bayangkan akak-akak abang-abang bela lembu, abang-abang hanya pembekal kulit kepada pembuat kereta. Jutawan dah. Tapi kita faham, lembu punya kulit hanya untuk buat kompang. Tu, kompang. Kompang. Tak, dia lebih dari tu dek. Buat kusen kereta dek. Allah, itu baru tadabbur surah lembu kat som. Belum lagi cerita surah An-Nahl, surah lebah. Belum lagi cerita tentang suratul fil, surah gajah. Belum lagi kita cerita tentang surah Al-Ma'idah, Al-An'am. Cerita tentang binatang ternak saja. Dalam Quran cerita semut. Allah cerita ada dalam Quran nama satu surah, nama dia suratul Namli. Surah semut. Kita ada semut spray bagi mampu. Semut celaka betul. Dia spraynya, padang kau, ambil. Semut tu dalam Quran disebut. Mesti ada kebaikan dia. Kalau tak ada saja-saja Allah tak sebut. Bila rumah kita ada semut, rumah kita tidak akan ada anak-anak. Kita pun spray bagi mati semut. Anak-anak kata, kawan-kawan. Anak datang. Semut tu benda yang ada manfaat dia. Tapi kita tak mau faham pengajaran dia, kebaikan dia. Apa yang kita boleh ambil cerita daripada cerita sang semut saja. Ambillah tuan-tuan. Sebab itu, kalaulah pelajaran Al-Quran ni tuan-tuan tadabbur dia, daripada satu ayat ke satu ayat tuan-tuan boleh cerita macam-macam, boleh ambil pengajaran macam-macam hanya dengan surah saja, nama surah saja, belum lagi isi dia. Itu keistimewaan Quran. Hudal linnas, petunjuk kepada manusia. Ni akak-akak ni stres tak? Stres. Sekarang penyakit yang paling banyak ialah anxiety, stres. Nikah jadi stres, tengok laki. Stres tak oi. Panas baran. Dia nak ustaz, dia tak kira apa. Dia bukan puasa tak. Dia paksa saya masak untuk dia. Ya Allah. Rasa nak bakar je ustaz. Sabar. Ada orang yang stres bila duk main handphone. Dia main handphone dia stres, dia kena hentam dalam Facebook dia. Stres. Ada orang yang jadi cikgu, stres sangat. Pengetua pula perempuan, lagi stres lah. Ya Allah. Apa faham jangan marah saya anak entah. Stres ni, adik-adik ni stres. Ada tak ubat stres dalam Quran? Ada. Akak-akak ni kalau frust, kalau stres, kalau bengang, kalau kena bully cyber, akak-akak buat apa? Mengaji Quran. Bagusnya.
Allah, Allah, Allah. Akak seorang mengaji Quran. Yang lain-lain tutup pintu, kunci dari dalam. Mak pujuk. Teh. Oh, Teh. Siti. Keluarlah. Ada Siti jawab? Dia. Kenapa Siti tu? Tak tahulah bang. Sejak putih tunang tu lah dia. Makan tidak, apa pun tidak. Tak apa dia buat dalam bilik tu. Teh. Oh, Teh. Tu bapak pula. Nak dia pecah pintu kan, kena repair pula. Keluar rumah pun tidak, makan pun tidak, cakap dengan orang pun tidak, nangis saja. Lama-lama jadi Kasim Selamat. Apa jadi? Buta. Kan Piramli buat stres jadi buta. Yang combi tu pula jadi kemurungan. Nangis je combi tu. Piramli yang buta ni boleh sedar. Mami, siapakah yang menangis itu, Mami? Oh, itu combi anak Mami. Kenapa dia menangis? Suaminya mati dalam peperangan. Suaminya tentera, namanya Bidin. Abang Bidin, boleh tak Mami panggilkan dia? Saya nak bercakap dengan dia. Kan dia panggil combi datang. Dulu abang ada isteri namanya Sabariah, dan dia mati. Bila dia mati, abang menangis siang dan malam. Akhirnya mata abang buta. Nampak? Siapa suruh menangis? Hang pula duk menangis pula, malam-malam duk mengigau. Abang Bidin. Itu nama dia kemurungan. Allah jawab dah dalam surah Maryam ayat 26. Ubat, orang hentam, kita susah hati, kemurungan. Allah kata pertama fakuli, makan. Nidak, bila susah hati tak makan, menung. Angin masuk, nama jadi GERD. Bila angin masuk perut, nama dia anxiety. Akhirnya tak boleh kontrol. Libang-libu hati, berdebar-debar, jantung bergerak laju. Inilah penyakit orang sekarang. Sebab awak tak jaga makan. Marilah makan som. Orang kata tak nak lah. Pekak ke apa? Bodoh. Hang lah bodoh, tak nak makan. Mereka nyusahkan orang. Allah sebut dalam Quran, hei Maryam, makan. Jadi akak-akak kalau sedih, makan. Allah suruh makan. Ini benar. Tak lalu nak makan Ustaz. Kenapa? Gatal, jantan tak guna. Suami kahwin lain ke? Kahwin lain, itu marah tu. Yang suami duduk makan dengan isteri baru dia dekat Tom Yam tu. Seafood lagi ngak makan. Yang kau duduk menung. Buat apa? Kau belasah lah makan kat Zoom. Baca pada Quran. Dan nak makan tu pula Allah ajar tak pada Maryam makanan apa yang dia nak makan? Nampak? Bukan main belasah aja. Sejak suami saya kahwin lain, saya makan je Ustaz. Batu, kayu, pokok. Dah ada makanan dia. Allah kata pada Maryam, hei Yam, kau goncang pokok kurma tu, kau makan buah dia Yam. Maknanya bila kita ni susah hati, jangan duk menangis, jangan kita duk berkurung, duk berkubang dalam bilik, tak berkawan dengan orang, datang ke surau pun dia. Kenapa dia tu? Tahu. Tunang dia balik kampung. Betul? Cancel kan? Dia dah tempah dah majlis perkahwinan dekat tempat Ustazah Asma tu. Tiba-tiba besok nak kahwin, jantan tu lari. Kenapa tak kejar? Jauh kampung jantan tu. Di mana? Afrika. Jauhnya. Memang jauh sungguh, tak terkejar tu. Allah tu yang sedih tu menung. Engkau cakaplah dekat dia, jangan sedih. Kau Ustaz Kazim dah pesan, kita kalau kehilangan sesuatu, minta pada Allah ganti yang lebih baik. Dah semalam dah minta dah, ya Allah, gantikan Afrika lain pula. Astagfirullah. Yang benar faham, tak faham sudah. Nombor satu, makan. Dan digariskan pula apa makanan terbaik supaya minda kita jadi elok. Saya hari ni bila orang sebut jangan makan sayur, jangan makan buah ni, jangan makan ni tak elok, ni tak elok, ni tak elok, ni tak elok. Artinya elok tu apa?
Yang tak elok tu apa? Yang elok tu apa? Allah kata dalam Quran, allazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, dijadikan pada kamu apa benda dalam dunia ni untuk kamu. Mari zaman sekarang, jangan makan, ni darah pekat. Makan ni darah pekat tau, esok jantung. Takkan Allah tu jahat menjadikan pokok boleh makan sampai jadi darah pekat? Sampai semua benda yang Allah bagi tak elok. Jangan makan tembikai, dia naikkan gula. Kurma tu jangan makan, naikkan gula. Tu aku nak makan apa? Semua tak boleh makan. Jangan makan bihun, naikkan gula. Lalai mati. Mati sebab tak makan. Itulah kemurungan. Ni depan saya ni separuh kencing manis. Separuh. Tuan-tuan nak salahkan beras. Allah jadikan beras setahun tu, dekat setahun baru siap jadi padi tau. Nenah tu setahun baru jadi nenah. Air kelapa tu setahun baru jadi kelapa. Tiba-tiba kita kata tak elok. Munasabah tak munasabah. Yang tak betulnya makanan yang kita masuk dalam badan kita, makanan processing food. Dah makanan food pula. Processing food itulah yang kena kontrol. Punca ni anak-anak ni. Di sekolah saya tak bagi makan tuan-tuan ni benda-benda yang ni. Dia ada orang nak hantar budak makanan segera ni. Nak terima, tak terima sombong pula. Terimalah sekali tak apa. Sekali-sekala boleh. Nak bagi dia orang makan daging yang diproses, ayam yang diproses, sos yang diproses, dia tak bagi. Kalau nak hafal Quran. Tapi anak-anak kita hari ni daripada umur setahun, kita dah bagi makan processed food. Akhirnya jadi apa buah pinggang? Jadi apa pada jantung? Jadi apa pada darah? Jadi apa pada gula kita? Kita salahkan nasi. Nasi tak salah. Yang banyak disalahkan sekarang santan. Jangan. Kolesterol. Padahal nak buat santan tu agak berapa tahun Allah jadikan pokok nyo tu. Nampak tak so? Pokok kelapa tu nak hidup berapa tahun? Daripada biji kelapa nak tumbuh tu, dia pecah tempurung, dia pecah sabut. Akhirnya jadi anak pokok kelapa, tanam pula, naik pula nak jadi sebatang pokok nyo tu, nak jadi buah kelapa tu berapa tahun? Bila jadi perah buat santan, tak elok, kolesterol. Itu di mana nak letak Quran ni? Dalam Quran sebut Allah jadikan kita adakah masak ikan campur susu? Bagi menggantikan santan, saya mencadangkan menggunakan susu. Susu ini baik untuk kesihatan. Memang baik, tapi dia tak elok dia campur dengan ikan. Santan lah bagus. Kalau ada gula dalam nasi, santan itu menyerap gula. Maka baguslah tuan-tuan makan nasi lemak. Sebab dalam nasi lemak ada santan. Makanlah. Saya belasah nasi lemak tuan-tuan. Anak saya kahwin 2 minggu sebelum puasa. 2 minggu sebelum puasa. Saya buat kenduri hari Jumaat. Pukul 9 pagi sampai pukul 12. Hari Jumaat 9 pagi sampai pukul 12. Habis pukul 12 balik, kunci semua balik sembahyang Jumaat balik. Jadi esok kenduri kahwin sini buat pukul 9 pergi 12 hari Jumaat. Tak ada siapa lepak. Ini kenduri pukul 3 petang duk lepak dulu lepak. Bila nak balik puak-puak ni? Saya buat kenduri sampai pukul 12 hari Jumaat. Kenapa balik? Nak sembahyang, tok imam nak baca khutbah. Takkan dia tak baca? Ustaz 9 pagi ustaz jamu apa? Nasi lemak, bihun goreng, kari pap, oksigen. Buat semua ni tak. Ubah. Esok kita buat kenduri di tempat ustazah ni. Simple punya kenduri. Ustaz, ramai ustaz. Tempat hijrah ni hebat ustaz. Kalau gitu buat kenduri lepas maghrib. 1 bungkus nasi lemak, sebotol air mineral, jimat. Baru 2 saf. 2 saf baru ada 100. Baru RM1. 100 pun ramai ustaz tak mampu. Buat sembahyang lepas subuh.
kenduri lepas subuh, insya-Allah. Yang mana faham, faham, tak faham sudah. Baik, tuan-tuan, jom tadabbur Quran. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran ada sebatang pokok yang tinggi menjulang. Akarnya kuat menjulang tinggi ke langit. Cari surah tu. Ada ulama kata buah kurma, pokok kurma. Pokok kurma, ulama-ulama tafsir kata pokok kurma yang buah dia. Dalam Quran tu sebut, dia kata buah tadi berbuah sepanjang tahun. Tuan-tuan duduk di sini, musim apa sekarang? Musim apa? Musim kelapa, musim apa? Ada tak kelapa ada musim? Dia berbuah sepanjang tahun. Balik buka Quran. Yang ulama-ulama tafsir tu, mereka orang Arab mana ada pokok nyoh sebab mereka? Bila kita buka tafsir, buka terjemahan, buka tadabbur, buah yang pokok yang tinggi menjulang ke langit dan buahnya semedang ada, sentiasa ada. Tak buah kelapa. Sabut ada manfaat, isi ada manfaat, air ada manfaat, santan ada manfaat, batang dia manfaat, dia punya lidi manfaat, akar dia manfaat, umbut dia manfaat. Mai zaman sekarang tak elok makan santan, nanti kolesterol. Kita yang merosakkan badan kita dulu, kemudian bila dah sakit, kita salahkan sayur, salahkan ikan, salahkan daging, salahkan ini, salahkan ini, salahkan kambing, salahkan ini. Akhir-akhirnya kita jadi apa? Jadi dalam Quran ni tuan-tuan, dia cerita kepada kita hudal linnas, petunjuk pada manusia. Tuan-tuan nak cakap bab apa? Bab apa tuan-tuan nak cakap? Ustaz, saya dah minta pondok dekat Ustazah semua nak duduk. Dia kata penuh Ustaz. Penuh, ramai orang masuk penuh Ustaz. Itulah tak tahu nak pergi mana pun, tempat Ustaz pun penuh juga. Tu makcik cadang nak pindah ke bulan Ustaz. Kalau ada roket-roket yang pergi ke bulan nak buat pondok kat sana lah Ustaz. Silakan makcik. Ada pula yang duduk di atas angkasa tu, ISS 9 bulan stranded dekat dengan ISS. Bila balik bercukur elok tuan ni. Bila masa mencukur pula dekat ISS tu. Badan sihat tembun elok. Makan apa 9 bulan. Tapi kita ni orang kita percaya tak habis-habis. Rujuk dalam Quran. Syahrus Khan tu kat Som, dia ada 2 lot tanah di bulan. 2 lot tanah. Tu kaya tak kaya Syahrus Khan. Mary Mehbub Muri Senam tu tua. Agak-agak bila dia nak pindah rumah? Agak-agak bila dia nak pindah ke bulan? Tobat lahum tak boleh pindah. Pasal apa? TMB tak ada sana. TMB pun tak ada, air pun tak ada, highway tak ada, kilang bata tak ada, apa pun tak ada. Yang ada benda-benda tu di mana? Bumi sahaja. Dalam Quran sebut surah Al-A'raf ayat 13, walaqad makkannakum fil ard, dan sesungguhnya tempat tinggal kamu hanya di bumi. Quran bagi tahu 1400 tahun kamu hanya boleh tinggal di bumi sahaja. Ada orang tinggal di Gunung Everest? Ada. Pasal apa? Bumi. Ada orang tinggal di Antartika? Ada orang tinggal dalam laut? Ada, nama dia kapal selam. Ada The Man from Atlantis, dalam laut dia tinggal. Itu filem Ustaz weh. Ada orang tinggal dalam gua? Ada orang tinggal lautan? Saya pergi ke gurun tuan-tuan. Di gurun ada kilang motosikal. Allah. Bayangkan di gurun kilang motosikal kat Som. Di Kedah. Gurun Kedah. Pasal apa boleh duduk di Everest? Pasal apa boleh duduk lautan? Pasal apa boleh duduk dalam laut? Pasal apa boleh duduk di Antartika? Sebab Allah kata itu semua adalah Tiba-tiba orang putih kata manusia boleh pindah ke planet Mareh. Kita pun teruja, ya Allah. Tuan-tuan dah kena pembohong lah. Bila tuan-tuan kata manusia boleh tinggal di Mareh, tuan-tuan dah tolak Quran. Apa hukum? Kita bukan menolak kemajuan, tetapi jangan sampai menipu yang membohong Quran.
yang menidakkan Quran. Okey Ustaz, kalaulah betul Ustaz, saya boleh pergi ke planet Marikh, Ustaz nak kata apa? Ustaz nak kata apa Ustaz? Tak kata apa, tahniah. Saya kata pi dulu, betul beritahu saya. Mau tak pi? Cakap banyak. Macam orang tanya saya, Ustaz, air mani najis tak? Air mani tak najis. Sebab kalau najis, abang pun najis. Okey, kalau dia tak najis, boleh tak kita berwuduk dengan air mani? Boleh. Kumpulkan dulu 2 kolah, kemudian call saya. Tak cukup 2 kolah bila nak mandi? Bila nak ambil wuduk? Nampak? Soalan bodoh, jawapan bodoh. Ustaz, kalau saya pergi ke bulan, kiblatnya macam mana Ustaz? Pergi dulu, kemudian telefon saya. Nak datang ke sekolah Ustazah, semua pun tak sampai, nak pergi ke bulan. Berhentilah. Baik, kalau betul saya boleh pergi ke bulan, Ustaz nak kata apa? Saya jawab, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa mesti mati. Setiap yang bernyawa mesti mati. Okey, ada dalam Quran sebut awak mesti mati di bumi dan mesti tanam dalam tanah. Ada surah Toha ayat 55. Dari tanah awak dijadikan, ke dalam tanah awak akan dimasukkan. Kalaulah awak pergi ke bulan, tiba-tiba aksiden di bulan, mati ke bumi di sana. Bukankah dah berbeza dengan Quran? Quran kata awak akan dimasukkan dalam tanah. Dah bercanggah tak dengan Quran? Canggah. Mana suami kamu Sum? Dia ke bulan. Betul? Aksiden, semua sembahyang semua sana lah, tanam sana tadi. Mustahil tuan-tuan, sebab Allah kata dah, kamu daripada tanah akan dimasukkan ke dalam tanah. Boleh faham? Jadi jangan kita terpedaya je. Hari ini mudah sangat terpedaya. Manusia melalui beberapa proses ya. Yang pertama, manusia yang dipanggil sebagai purba, zaman batu ya, zaman batu, kemudian zaman ais dan zaman ABC ya, nanti banyak betul. Asalnya manusia ini berjalan 4 kaki macam beruk, like chimpanzee, gorilla and King Kong ya. Kemudian selepas beberapa lama evolusi itu, transformation evolusi berlaku, manusia daripada 4 kaki dan sekarang bergerak menggunakan 2 kaki. Jadi kita ni adalah type kita ialah monyet ya. Siapa sini yang mengaku daripada keturunan monyet? Angkat tangan. Tapi saya tak mau angkat, tuan-tuan, buat apa? Allah kata manusia pada tanah, tanah tu jadi Adam, kita daripada Adam, tiba-tiba kita kata jadi beruk. Bodoh. Ni Quran bagi jawapan. Tapi Ustaz, cuba Ustaz tengok beruk, sama tak dengan kita? Tak, sama dengan hang, sama dengan kita. Pasal apa? Bila masa dengan kita pula, kita saya sekali, dia tak include saya lah, hang seorang. Pandai pula, dia beruk tu bukan macam kita ke Ustaz? Tak, macam hang, aku tak macam beruk. Okey, sebab itu di dalam Al-Quran disebutkan al-haqqu min rabbik. Kebenaran tu daripada Tuhan. Apa makna kebenaran Kak Zong? Cerita je lah Ustaz, tanya pula. Dah lah aku duduk sini pukul 8. 8, 9, 10, 11, 3 jam setengah. Gila punya lama. Al-haq, kebenaran itu haqqun itu, apa yang kita dengar, apa yang kita dengar sama dengan apa yang kita tengok, itu baru nama benar. Kalau kita dengar, tengok depan-depan lain, itu tak benar, tak sama. Okey, kamu kata manusia ni daripada beruk. Okey, itu teori manusia daripada beruk. Quran kata tak, daripada Adam, Adam dari tanah. Kalau manusia daripada beruk, selesai banyak masalah. Masalah apa? Hospital Seremban memerlukan penderma darah, ekoran bank darah yang semakin kritikal. Sesiapa yang ingin menderma darah, sila hubungi pihak hospital. 2 hari masuk berita balik. Orang ramai tidak lagi perlu menderma darah. Ini apabila 300 ekor monyet menderma darah semalam. Kalau kita asal pada beruk, boleh tak pakai darah beruk?
Kalau kita ni asal pada beruk, boleh pakai darah beruk? Mesti boleh lah. DNA sama, DNA sama, genetik sama. Ni Kak Som ni ada sikit buah pinggang, tangkap beruk lah. Ambil buah pinggang beruk buah tu, ganti kat suami kita tu. Mana Abang Bidin Kak Som? Tu atas pokok. Lepas-lepas pakai jantung beruk dah jadi penyakit pokok tu dia. Janganlah macam itu. Manusia bukan daripada beruk. Quran bagi jawapan. Selagi mana tuan-tuan tak betulkan lagi fakta tu, tuan-tuan bayangkan tuan-tuan mati dalam kepercayaan manusia pada beruk. Tuan-tuan dah menolak Quran. Tiba-tiba baca tadarus Quran, pirah buang masa. Tadarus begini, baca 4 kali khatam. Di sekolah saya ada satu ustazah, dia khatam Quran 177 kali dah. Kerja dia baca Quran je, tuan-tuan. Tuan-tuan dah 4 kali khatam tadarus. Tiba-tiba tuan-tuan yakin bahawa manusia pada beruk. Tuan-tuan dah tolak satu ayat Quran. Sia-sia tuan-tuan baca, tuan-tuan. Tuan-tuan tolak Quran. Adakah manusia pada beruk? Mampu, tuan-tuan. Nabi Muhammad tu sebaik-baik makhluk. Asal Nabi Muhammad ialah beruk. La ilaha illallah. Mereka nak merosakkan kita, maka mereka buat teori manusia daripada beruk. Salah no. Boleh? Boleh? Okey, tuan-tuan nampak kamera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kamera. Semua buat live. Okey, semua buat live. FB live, TikTok lah, apa-apa semua. Yang tuan-tuan ceramah sekarang ni, yang tuan-tuan kita duduk ceramah sekarang ni, satu dunia tengok. Ceramah di sini tapi satu dunia nampak. Sebab apa? Sebab dia menggunakan rangkaian internet. Internet. Dalam Al-Quran ada satu surah, nama dia labah-labah, Al-Ankabut. Al-Ankabut, dia nak cari sarang, dia nak cari makanan, dia buat apa? Dia keluarkan air dia dan dia sambung. Dia connect, menyambung di antara satu titik dengan satu titik, nama dia inter. Dia sambung. Akhirnya siap satu jaring nama dia net, akhirnya jadi internet. Allah sebut lama dah internet dalam Quran, surah Al-Ankabut. Nak dapat maklumat, sambungkan rangkaian. Nak dapat makan, the connection. Nak dapat apa-apa benda pun kena ada connection. Connection dia ialah rangkaian. Hari ni internet. Cuba adik-adik tengok lambang wifi. Lambang wifi tu apa? 3 segi kan, berjalur-jalur. Cuba adik buat bulat. 3 segi lagu tu, cuba penuhkan bulat. Jadi apa? Sarang labah, mereka ambil daripada Quran. Quran ni punya hebat, tuan-tuan. Kemajuan ada di sini, teknologi ada di sini. Tapi orang Melayu asyik bergaduh. Orang Islam masih ya, ilmu dapat kepada berhenti. Nak Kak Som? Dah nak biar. Okey, biar. Saya ceramah berapa jam? Berapa jam? Ha? Sejam? Sejam setengah? Terasa? Memang tak terasa, bukan tentang ceramah. Yang terasa saya lah. Terima kasih Ustazah Asma, terima kasih Ustaz Tengku, terima kasih semua yang hadir. InsyaAllah saya tengok perancangan yang baik. InsyaAllah Allah makbulkan. Dan selamatlah tuan-tuan belajar di sini, ambil manfaat di sini. Dan kita bantulah, mudah-mudahan cita-cita kita Allah Ta'ala makbulkan. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah. Daripada awal sampai akhir, hampir 2 jam sebenarnya, Al-Fadhil Ustaz Datuk Kazim berceramah dan berkongsi ilmu. Tak puas, betul kan? Tak boring, tak kering gusi, macam-macam lah. Dan kita dapat ilmu yang mencurah-curah.
Pelbagai. Oh, nyanyi. Oh, belum nyanyi. Tadi nyanyi sikit kan? Sebenarnya diorang tunggulah Datuk nyanyi. Datuk sikit je Datuk. Kenapa kat luar? Ya, nyanyi kat luar katanya. Subhanallah, saya kan daripada awal bila tengok Datuk Kazim menyampaikan, saya pun buat research sikit, kajian sikit, siapakah Datuk Kazim ni. Anak-anak, tuan guru kita kat depan ni Al-Hafiz, ada diploma tahfiz lagi, pernah jadi guru, pernah jadi ustaz tahfiz, pernah jadi pengarah untuk pusat kaunseling, pernah jadi pensyarah di pusat kaunseling. Seawal usia 20 tahun Ustaz dah mula berdakwah dah. Umur Ustaz berapa? 65. Tengok, jarang orang tambah umur. Ustaz lahir 1972. Macam mana umur boleh 60 lebih? Tadi baru nak rasa kan, macam sebaya kan? Kan nampak muka Ustaz macam 40 lebih. Betul tak? Tolonglah betulkan, betul tak? Nampak muda 40 lebih, kan artis macam-macam kan? Macam-macam watak, subhanallah. Ustaz versatil sangat. Ustaz lahir 1972, jadi umurnya 53. Nampak macam sebaya dengan saya je Ustaz. Saya 42, Ustaz 43, beza setahun lah. Subhanallah, dengan usia Ustaz dan nama Kazim itu sendiri, Kazim ataupun Kazim lah, membawa maksud penyabar. Dan kita mengikuti perkembangan dakwah Ustaz Kazim ni. Kalau saya daripada sekolah menengah, saya Ustaz, anak-anak ni sebenarnya dia ada target hafazan dia. Hari ni kira kelas lah, tapi dia memang merayu buat permintaan khusus nak hadir masa Datuk Kazim, nak dengar ceramah Datuk Kazim. Nak katanya walaupun dah 30 tahun lebih dah Datuk dalam dunia dakwah, anak-anak kecil masih kenal, masih sayang, masih ikuti. Sampailah yang umur 70, 80, datanglah apapun ujian, kontroversi di hati orang-orang yang telah lama kenal dan mencintai ilmu, tak pernah rasa terkesan dengan segala bentuk fitnah dan kontroversi yang Datuk Kazim lalui. Sesuai dengan namanya, yang penyabar. Masuk Kazim itu sendiri. Bahkan ada sebagian ulama, ilmuwan masa kini mengaitkan apakah kaitan Kazim dengan bulan Ramadan. Kan bulan Ramadan syahrul sabr, bulan kesabaran. Masya Allah. Saya tengok beberapa hari lepas, tu yang saya tanya Datuk tadi. Datuk kata bulan Ramadannya sakit. Kalau sakit bulan Ramadan. Dan tadi dengarlah penjelasan Datuk, apa yang Datuk lalui bila bulan Ramadan sakit macam mana. Tetapi kerana kesabaran, menyampaikan ilmu macam tak sakit, dan menghiburkan kita kan, memberikan ilmu pengetahuan. Dan terasa sungguh pasal lembu tu, terasa tak? Mana lagi cerdik, lembu ke kita? Ada yang jawab lembu. Datuk, kalau dari segi makan memang cerdik lembu lah saya rasa. Sebab tadi manusia sekarang itu tak boleh ini, tak boleh. Lembu kan dia makan je rumput tu, makan, dia lagi gemuk, lagi sihat. Lepas tu dia redha lah, dia tu disembelih untuk jadi makanan manusia sebagaimana Allah aturkan, Masya Allah. Jadi mana lagi cerdik, lembu ke kita? Kita, dia ditundukkan untuk manusia. Dan yang terakhir, tuan-puan muslimin muslimat, saya mewakili Yayasan Al-Hijrah, Masya Allah, ingin menjemput, ingin merayu, macam tu, memaksa, boleh lah ya, untuk bersama-sama majlis iftar amal pada minggu depan ni. Bukan minggu depan, hari Sabtu ni dah 5.30 kita start majlis. Ada tausiah, ada qasidah. Sebenarnya Datuk, elektrik kita ni masih lagi dijana dengan genset. Genset pula sebulan berpuluh ribu kita kena sewa nilai dia. Lepas tu diesel lagi. Air pun kita selalu terputus, subhanallah. Sebab apa? Elektrik TMB belum masuk ni. Sains, kat sini sains, Jabatan Air belum boleh masuk lagi. Kalau tuan-puan masuk tadi tu, ada tangki tinggi tu masih kosong. Tangki tu saja kos dia dalam 500,000. Macam Datuk sebut tadi, ini kita buka tanah baru, peneroka. Tak ada saluran air, tak ada saluran elektrik.
Kalau kita buka madrasah tempat kita ni di kawasan bandar, kita tarik je. Jadi bila nak memenuhi, tuan-puan sekalian, kita dah lepasi 13 agensi kerajaan dan juga swasta. Ada 3 lagi agensi yang kita kena lepas, kos dia hampir 1 juta. Kena tukar tanah begitu begini, daripada tanah pertanian kepada komersial, itu saja dekat 500-600 ribu. Box elektrik itu saja 200 ribu. Belum tiang-tiang. Sekarang kita kena tukar balik piping semua yang dah bawah tanah, kena bongkar macam-macam supaya air tak tersekat. Macam 2 hari lepas, 3 hari lepas kita kena angkut air. Tapi hari ni kita dah beli air daripada Sains, mari hantar berlori-lori. Itu pun mahal, ribu juga. Jadi itu di antara kesukaran kita di sini, perjuangan kita di sini. Majlis makan malam amal ni, majlis iftar amal ni, tujuan kita nak kumpulkan dana lebih kurang 300 ribu untuk selesaikan isu elektrik, isu air. Jadi apa yang kita bentang tadi tu, dalam video montaj tadi tu, nak buat tempat peranginan lah, tempat apa ni, sukan semua tu, kalau kita tidak ada kuasa elektrik dan kuasa air ni, kita tak boleh nak pergi jauh. Dan siapa yang menyumbang dan wakaf dan infak untuk dua sumber ni, bayangkan elektrik guna setiap saat, air pun guna setiap saat, pahala tu sentiasa mengalir. Niatkanlah wakaf untuk ibu ayah, arwah ibu ayah. Niatkan untuk diri sendiri. Kalau kita kiaskan ustaz, kan hadis Nabi tentang besarnya fadilat sediakan air tu, alirkan sungai, kan pahala tak berhenti. Kita boleh kiaskan juga dengan elektrik, sebab sekarang ini itu keperluan asas sama dengan keperluan air. Maka insya-Allah sama-sama mengambil peluang minggu depan ni. Kalau tak boleh hadir, boleh beli kursi juga. Kita ada 250 kursi dengan nilai RM250 saja. Kalau tak dapat hadir, kita bagi kepada anak-anak yatim, anak asnaf, mu'allaf dan sebagainya. Subhanallah, ataupun asnaf yang soleh, salihah. Dan kalau tak dapat juga hadir dan tak nak beli kursi, boleh je jumpa kami untuk siapa nak wakaf, nak infak dalam jumlah 2,000 ke 5,000 ke, kita nak selesaikan. Sebab tempat ini Masya Allah, Datuk Kazim sebut banyak kali tadi, kan akan berkembang begitu begini. Kita jadi contoh Al-Barakah juga Masya Allah. Dan saya teringat pasal Al-Barakah ni Ustaz, Hajah Aziziah. Dalam Hajah Aziziah masih lagi ada kan, umur dia 80 lebih dah, 79. Pernah dengar tak dalam ceramah saya selalu sebut Hajah Aziziah daripada Al-Barakah Ustaz Kazim. Beliau khatam Al-Quran 3 hari sekali, sehari 10 juzuk. Ketika saya jumpa Hajah Aziziah dan 5 tahun yang lepas, 3 hari khatam, sehari 10 juzuk. Setiap kali lepas solat 2 juzuk dekat madrasah. Masa tu bukan saya cari, saya bertembung tengah jalan. Kemudian ada penduduk lain cerita, Ustazah ni Hajah Aziziah, dia bongkok macam ni. Lepas tu saya tanya, nak cakap tempat tu berkatnya, sebab tu sesuai nama Al-Barakah. Usia Al-Barakah ni, tahun ni masuk 20 tahun. Betul Datuk? Daripada tahun 2005, sekarang 2025, 20 tahun. Perkapuan Hijrah baru setahun. Jauh lagi perjalanan. Barakahnya bagaimana bila pergi tempat Al-Barakah tu, kuliah tu penuh. Subhanallah, dalam dewan tu saya pergi mengejut, penuh menuntut ilmu dalam 300-400 orang. Penuh 300-400 orang. Dewan yang besar tu dengan meja kursi. Terkejut saya tengok. Belajar pula kitab-kitab yang hebat, kitab-kitab yang berat. Saya tengok kitab-kitab makcik-makcik tu bawah, istiqamah. Subhanallah, Datuk Kazim dah berdakwah lebih 30 tahun. Masya Allah. Hajah Aziziah ni menjadi satu contoh tauladan. Sebab apa dia boleh khatam 3 hari sekali, sehari 10 juzuk. Saya tanya dia, Hajah, macam mana Hajah boleh khatam? Macam mana boleh baca Quran banyak-banyak macam ni? Mata jelas Ustazah, telinga jelas Ustazah. Macam mana? Tahu tak dia jawab apa? Saya terus sentak. Hajah Aziziah jawab, suara dia tu garau, suara dia kuat kan, garau kan. Dia jawab macam ni, Ustazah, jika kita berkehendak, maka pasti kita akan dapat. Ia soal hati Ustazah. Oh, dia jawab macam tu. Kalau hati kita betul-betul nak Al-Quran, ada rasa kemanisan Al-Quran, kita cintakan Al-Quran, kita boleh baca Al-Quran tanpa jemu. Al-Quran takkan membuat suara kita serak. Al-Quran sebenarnya tidak membuatkan kita mengantuk. Yang menjadikan kita mengantuk, rasa malas, rasa berat, adalah maksiat yang kita lakukan.
Itu makanan, sumber makanan yang mungkin tak berkat. Kita terlalu banyak nak rehat, sikit-sikit nak rehat, bukan rehat sikit, sikit-sikit nak rehat, sikit-sikit nak tidur, sikit-sikit nak makan. Masya Allah. Wallahu alam. Terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Tuan Guru Datuk Kazim Ilyas. Masya Allah. Terima kasih semua yang hadir. Terima kasih semua yang ni media-media yang datang ni. Biasa satu media je Ustaz, media kita. Tiba ada 6 media tak tahu datang daripada bulan, Marikh, Pluto semua datang ni. Rasa ada yang duduk kat Marikh, Pluto pun semua ni boleh tengok live ini. Sangat banyak manfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan usia Datuk Kazim, beri kesihatan, beri kesembuhan secara sempurna, hilangkan segala gangguan zahir dan batin ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur dalam keberkatan, limpahan rezeki yang barakah ya Allah. Jadikan zuriat keturunannya saleh dan salehah ya Allah. Ya Allah, satukan kami semua di syurga Firdaus tanpa dihisab, tanpa diazab. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Dijemput Al-Fadhil Yang Mulia Tengku Fazli untuk memberikan hadiah sagu hati, tanda kasih, tanda sayang, tanda cinta kepada Tuan Guru kita. Masya Allah. Okey. Silakan Ustaz. Okey.